Hai semua, Assalamualaikum tim House Malaysia. Minggu ini kami berada di Puchong, Selangor. Bella Nurin, kita nak tour ke sebuah rumah tiny house yang saiznya cuma 600 square feet. Dan pemilik rumah ni merupakan seorang guru tau. Dan kalau dia dan penonton nak tahu, rumah ni merupakan konsep the industrial and playful. Di mana kalau kita masuk dalam rumah tu, nampak macam-macam colour yang menarik. And bukan tu saja, ada juga arca dan lukisan-lukisan dalam rumah. Wah, kira cikgu art lah ni. Ya, betul Tunia. Tapi sebelum kami bawa anda semua tu, jangan lupa untuk follow dan like semua channel House Tour Malaysia. Jom ya. Jom. Hai, nama saya Izian Nadira binti Wahid. Nama IG Nadura Sabihis. Saya seorang guru pendidikan seni visual di Sekolah Antarabangsa di Malaysia. Okay, ni rumah saya. Kalau anda lihat, ni tiny house. And konsep rumah saya adalah playful dan juga industrial. Dan anda boleh lihat juga dekorasi-dekorasi dalam rumah saya ni penuh dengan warna-warni dan juga lukisan-lukisan daripada saya, anak saya dan suami saya. Square feet, rumah saya berukuran 600 square feet dan mempunyai 2 bilik dan 1 bilik air. Dan layout rumah saya adalah open konsep. Okey, jom tu rumah saya. Okey, bila anda masuk ke rumah saya, okey, korang boleh tengok ada painting. Okey, so ni adalah painting daripada suami saya. So, suami saya adalah printmaker artist. So, dia print artwork ni. Basically, saya boleh cerita sikit lah pasal painting ni. Kalau orang-orang art, dia kenal lah siapa subjek ni. Ni Andy Warhol tengah makan burger Ramly. So, actually painting ni diilhamkan daripada time PKP masa tu. So, semua orang duduk dalam rumah kan, bosan tak tahu nak buat apa. So, this is macam ilham lah, inspirasi daripada tu. Dekat kawasan ni adalah kawasan tempat simpan kasut, slipper. Okay, ada decoration sikit kat sini. Okay. So, tadi saya cakap konsep adalah playful kan. And more arts and colourful. So, korang boleh tengok banyak painting yang saya gantung kat sini memang ada abstract and colourful daripada saya sendiri dan juga daripada anak saya. Okay. And then furniture macam kerusi dan item kat sini pun colourful. So actually kita ada thrift. Kita pun suka thrift. So box ni kita thrift actually. And then ni bangku ni kita orang colour lah. Kita orang paint balik sebab kita orang suka macam tukar-tukar mood. Sometimes kita orang nak tukar colour lain, so kita orang akan paint sendiri. So mostly barang-barang kat dalam rumah ni adalah DIY, thrifted dan macam eksperimen jugalah. Okay, so sini bahagian TV. So kita chill-chill kan, tengok TV kat sini. Yang menarik kat rumah saya, kan saya cakap konsep playful kan. So some of the item yang saya letak as a decoration adalah barang mainan anak saya. Sebab apa satu, saya ni kan cikgu sekolah. So saya memang suka budak-budak. So bila budak-budak datang rumah saya, diorang ada space untuk diorang main. So diorang explore. So diorang tak akan pergi masuk bilik ke kan, kacau orang ke. So diorang akan datang dan diorang akan main je kat sini. So I memang bagilah space untuk diorang bebas lah macam explore dekat rumah. Walaupun rumah kita orang tiny, tapi kita orang nak ada macam live lah dalam rumah tu. Macam ada aktiviti. So nanti saya akan tunjuk lah, ada part yang saya letak board game dalam rumah. Then ni kawasan kita orang chillax. So basically ni pun thrifted. Okay, sofa ni. So ada orang tanya lah, sofa ni nampak macam mahal kan, tapi sebenarnya thrifted. Dan bagi kita orang, konsep thrifted ni dia memang jimat sangat. Sebab kalau you pandai thrift, you boleh dapat furniture yang mahal and branded sebenarnya, tapi harga dia dah jatuh lah, maksudnya harga dia dah murah. So macam it's macam apa orang cakap, tak membazir lah kan, jimat lah kan. Okay, so sini ni saya thrifted dekat Facebook Marketplace.
brand Harvey Norman, saya beli dekat owner tu sendiri. Daripada RM3,000 lebih dapat RM800. And then rumah ni kan konsep dia industrial. So dinding-dinding kat rumah ni actually raw. And interesting part about rumah ni, kita orang cat sendiri rumah ni. So memang kita orang kata rumah ni as a tiny house, industrial. Tapi bagi kita orang macam kita orang eksperimen lah masa kita orang bina rumah ni. So bila kita orang eksperimen, kita orang banyak involve dalam cat rumah ni, dalam buat efek ke, tekstur ke. So kalau konsep industrial kan mostly dia punya efek is raw kan. So you can see dinding ni macam ada efek batu-bata kan. So kita orang memang nak dia nampak raw macam tu. Then this one is actually lukisan daripada anak saya. So saya kumpul just letak as a decoration. Sometimes lukisan ni kalau kita simpan, kita boleh nampak progress dan perkembangan anak kita sendiri. So kita boleh tengok lah every year, macam mana peringkat perkembangan dia dalam melukis. So sebab tu kita orang macam sangat appreciate lah. And kita orang display as a artwork. Okay, so kat area sini memang area kita orang chill. Ada beberapa kerusi kat sini. Dan kita orang ni jenis DIY kan. So ada kerusi yang kat sini kita orang beli, and then kita orang tukar mood, kita orang cat balik kerusi. So you can see colour combo dia dah lain. Because kita orang memang suka colour-colour, colour-colour yang striking, and ada banyak combo of colour lah. So itu saja kat kawasan area ruang kita orang chillax lah as a family kan. Lepak-lepak tengok TV. Ni adalah kawasan yang kita orang suka lepak. Okay, so sekarang ni kita berada dekat kawasan dapur. So basically rumah ni dia layout dia open concept. Ruang tamu dipisahkan oleh kitchen island yang ni. Dan kalau korang tengok dapur ni pun industrial look. Boleh tengok texture, raw effect. Ni cement expose dekat tabletop dan juga kitchen island. So kita orang actually memang sangat bajet. So kita orang tak ada buat fully kabinet lah. So kita orang just guna tabletop ni, and then storage dekat bawah ni kita just cover dengan kita punya DIY langsir. So salah satu idea menarik dekat rumah ni, kita guna doll house. Okay, anak saya punya doll house, dia dah tak main. So kita guna as a storage. As you can see, boleh tengok kan, kita boleh stackkan dia, letak susun elok-elok atas ni. Kat sini pun storage ada, kat bawah kitchen island ni pun kita buat storage sendiri juga. Okay, dan satu lagi yang menarik dekat rumah ni, kan saya cakap pasal DIY kan. So suami saya memang suka gila DIY. Ni adalah satu projek terbesar kita orang, kitchen island. Okay, menggunakan simen. So memang daripada scratch kita buat cement expose kitchen island ni. So dia nampak lebih menarik lah bila kita ada open layout konsep dekat rumah. So kita boleh pisahkan ruang tu. Dan lampu ni pun juga DIY daripada suami saya juga. So lampu ni macam as a highlights lah dekat ruang dapur ni. Dan tempat kitchen island ni adalah tempat untuk kita orang berkumpul lah, sebagai family yang besar. Macam mak ayah datang melawat, kawan-kawan, saudara mara. Ini adalah ruang yang kita orang selalu lepak lah. So it's like a heart of our home lah. Rumah ni memang kita nak dia macam airy and bright. So that's why kita banyak guna sliding. Kita guna cermin lah. Actually ni tempat suami saya dengar dia punya turntable, turntable piring hitam lah. So dia pun suka collect, and this piring hitam ni dah lama lah dia collect since 5 tahun yang lalu lah. And atas ni boleh nampak ada lukisan, painting suami saya juga yang buat lukisan ni. Print making artwork juga. Okay, and then some of artwork daripada saya dan anak saya.
So rumah ni sebab dia tiny house, tak mempunyai space yang besar. So kadang-kadang kita orang memang tak ada space untuk berkarya lah. Okay, melukis, buat lukisan, painting dan sebagainya. So ruang ni kadang-kadang kita guna untuk melukis. So boleh tengok sebenarnya kat lantai rumah ni memang ada kesan-kesan cat. Boleh nampak kesan-kesan cat semua ni adalah kesan-kesan daripada cat yang kita orang guna untuk berkarya. Tapi kita orang okey, kita orang suka sebab memang jiwa lah sebagai seorang pelukis kan, kita memang gunakan ruang yang ada, kita utilize apa yang kita ada dekat rumah ni. So actually rumah ni tak sepenuhnya siap. So konsep kita ialah tiny house and industrial, dan kita memang bina rumah ni around dalam masa 2 tahun juga dan still berkembang. So kita dah plan lah in future kita nak buat loft dekat atas ni as a mini studio sebab kita tak ada space untuk berkarya. So memang plan in future kita nak buat loft dekat atas as a space untuk kita berkarya. Okay, actually rumah ni tak sepenuhnya siap lagi. Kalau tengok dekat ceiling atas ni, okay, rumah ni memang dia high ceiling, tapi dia tak ada proper finishing lagi. So yeah, in future kita boleh buat finishing, and disebabkan yalah kita ada face beberapa masalah masa kita bina rumah ni, and that's why kita start dengan DIY sebab kita dah banyak keluarkan tenaga dan duit untuk bina rumah ni. So yeah, for now memang ini konsep dia and it looks industrial, and for us dia macam still fine. Okay, so rumah ni ada 2 bilik, 1 bilik air. So ni bilik utama, merupakan bilik saya dan suami saya lah. So bilik ni simple je, ada katil dan ada storage, meja makeup, dan kita ada sliding door kat sini, dan juga kita hiaskan dengan lukisan-lukisan daripada saya dan suami saya lah. So bilik ni kalau korang tengok, dinding dia memang raw, cement expose effect. Yang ni memang kita nak lah apply dekat dinding bilik. Okay, so ni bilik anak perempuan saya. Boleh tengok dinding dia warna pink, sebab ni favourite colour dia. And saya memang bagi dia bereksperimen, hias sendiri bilik dia, dan boleh tengok lah banyak barang-barang mainan dia dan juga barang-barang art. So memang saya selalulah melukis dengan anak saya, and saya nak bagi dia bebas lah dalam menghias bilik dia, bermain dengan kawan atau bermain dengan sepupu-sepupu dia. So yeah. Baiklah, kita dah selesai tour rumah Puan Izian ya. Memang sangat-sangat sangat berseni juga ya Nurul. Masuk-masuk tu penuh dengan ada lukisan-lukisan dekat dinding ni. Dan kita baru tahu yang Puan Izian ni merupakan seorang guru di International School, iaitu guru art ya. So tak hairanlah rumah dia penuh dengan lukisan-lukisan yang serba cantik. Ya, betul tu dia. Itulah nak tanya ni tadi, Izian ada cerita dengan kita. Orang kata proses nak bina rumah daripada scratch itu ternyata tidak semudah yang disangka. Ya, betul. Dan sedia maklum, dekat Malaysia ni pun banyak orang buat rumah-rumah tiny house. Dan rumah ini kawasannya cuma 600 square feet dan ada 2 bilik, betul? Ya, betul. Okey. Tadi pun macam sekarang kita tengok untuk bahagian atas rumah ni, di ceiling ni ada yang tak siap ni Zian. Ya, betul. Ada kisah dia. Ya, ada kisah dia nak siap ke rumah ni, dan katanya ada 3 kali
kontraktor boleh cerita tak dekat kita punya penonton? So saya memang pakai 3 kontraktor untuk siapkan rumah yang kecil ni. So sebenarnya kontraktor yang pertama tu memang buat masalah lah dengan kita. Kita kena tipu lah sebenarnya. Dalam berapa tu? Kerugian dalam RM10,000. Dan lepas tu kita panggil kontraktor yang kedua dan pun dia buat cincai. So kita macam tak puas hati lah dengan hasilnya kan. Dan kontraktor yang ketiga ni lah yang tolong menyelamatkan kita. Dan dia seorang tukang rumah lah. Tukang rumah biasa kat kampung ni juga. So alhamdulillah siap, tapi dia tak siap sepenuhnya sebab kita dah kekurangan bajet. So berapa kos untuk you nak siapkan untuk rumah? Rumah tiny house ni dalam RM100,000 kosnya, dan bajet sebenar kita dalam RM70,000 je. So kita dah rugilah sebenarnya untuk buat rumah. Over budget dan rumah pun tak siap sepenuhnya. Jadi disebabkan tu kita macam tak apa, kita cuba DIY. Kita nak hidup dalam rumah dalam keadaan yang selesa, bahagia kan. So dengan cara DIY ni macam membantu kita macam untuk komplitkanlah rumah ni, dan kita tak fikirlah masalah-masalah tu. Bila kita nak hidup tenang-tenang. Betul. Dan kalau kita tengok rumah ni ada banyak barang DIY, antaranya ada lampu pendek ni yang dihasilkan sendiri oleh suami Izzan. Apalagi ada Aileen juga. Aileen. Dan juga tu yang paling menarik dan viral di thread adalah grill rumah ni. Daripada grill ni kita beli as a pagar rumah daripada tuan rumah lama, dan kita buat sebagai grill di rumah ni. So ini pun DIY. Kita tak hire tukang lah untuk buat. Banyak juga lah jimat kat situ. Ya, banyak jimat sebab sebenarnya tak ada duit dah kan. So kita buat sangat-sangat menarik. Guna tenaga lah untuk komplitkan rumah ni. Dan barangnya pun daripada tree pun ada. Ya, ada juga. So memang banyak kreativiti di luar. Ya, betul. Rumah ni penuh dengan kreativiti dan juga kasih sayang jugalah. Sebenarnya kita buat dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Dan paling penting sofa yang kita duduk ni, Izzan dapat dengan harga RM800 daripada Harvey Norman. Okey, nak tahu juga lah Puan Izzan kan, macam Puan Izzan cakap rumah ni tak fully siap. Ya, betul. Boleh tak nak tahu apa next planning lepas ni? Okey, so lepas ni kita nak buat loft, kita nak bina loft dekat atas bilik. Sebab kita ada ruang lagi kat atas tu untuk space studio lah, mini studio lah. Kiranya kita boleh berkarya dekat atas lah, ada space untuk kita berkarya. So kiranya ada hikmah jugalah ceiling tak siap. Sebab ada banyak macam-macam idea yang nak dicurahkan. Betul-betul juga. Itulah nak tahu juga kan, macam duduk dekat rumah yang berkonsepkan industrial ni, kita tengok bumbung dia tu selalu kalau orang masuk orang kata apa, ekspektasi orang tu mesti cakap rumah ni mesti panas. Tapi betul. bila kita masuk je dalam rumah ni kita rasa sejuk. Boleh tahu tak apa tips juga nak bagi rumah macam ni kekal sejuk? Okey, so disebabkan limited of budget dan kita tak selesa dan kita tak nak panas. So tips pertama memang kita guna insulator lah, heat insulator ataupun kita kata penebat haba lah. So dia memang special untuk atap. So, sebab tu kita beli kat Shopee kita beli kat Shopee, kita pasang sendiri DIY dekat metal deck ni. Ya, kita DIY juga, tampal kat atas tu. Dan alhamdulillah memang dia kurangkan suhu dekat dalam rumah ni. So itu antara tips lah. Dan juga high ceiling. Sebab rumah ni ceiling dia tinggi. So dia macam pengudaraan dia bagus lah. So alhamdulillah dia tak panas. So saya perasan juga dekat bahagian atas so dia macam lubang-lubang. Yang itu cover pakai apa tu? Tu kita pakai perspex untuk tutup. Kita nak bagi nampak juga batuk angin, tapi kita nak tutup supaya udara daripada aircon tak keluar kan. Kita nak jimat kan aircon, so kita tutup pakai perspex. Pun kita guna DIY jugalah. Kita buat DIY juga. DIY. Banyak jimat kat situ lah. Baiklah, kita pun dah sampai ke penghujung rancangan. Tapi sebelum tu kita ada special plug
Ini dia. Oh, menarik. Terima Ni tanya kasih. kita dah tour rumah Rumah. Puan Izian. Betul. Okey. So ini dari kami. Dan kita juga ada voucher 20%. Kalau Izan lepas ni nak buat dekat toilet ke, kat mana ke, boleh gunakan voucher tersebut. Okay, terima kasih House Tour Malaysia. Sama-sama. Okey, untuk penonton di luar sana yang nak tahu serba-serbi tentang dekorasi rumah Izan ni, korang boleh pergi direct ke Instagram Izan iaitu Nadura Sabihis dan saya juga bukan saja mempamerkan hiasan di rumah saya dekat IG dan saya juga menjual lukisan. jual juga. Menarik ni. Boleh promo Boleh. Okey. Boleh tanya-tanyalah lukisan tu mana yang berkenan kan. Ya, betul. Okeylah, baiklah, kita sudah berada di akhir rancangan. Sekali jangan lupa untuk like dan subscribe Awesome Malaysia dan jangan lupa juga untuk komen episod ini. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Bye.